Hai, selamat datang. Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya rahsia untuk kita boleh lukis apa saja yang kita bayangkan? Sebenarnya kan, rahsia tu sangat mudah dan ada di mana-mana je. Rahsianya ialah garisan. Ya, garisan yang nampak biasa-biasa ni sebenarnya dia ada kuasa hebat yang tersembunyi. Cuba-cuba pandang sekeliling anda sekarang. Dekat buku yang anda pegang, bingkai tingkap atau kerusi yang ada duduk tu, semuanya dibentuk oleh macam-macam jenis garisan kan? Hebat! Garisan memang ada di mana-mana dan ia sedang membina dunia di sekeliling kita. Jadi apa sebenarnya garisan ni? Bayangkan macam ni. Garisan tu ibarat satu titik yang mulakan pengembaraan dia atas sekeping kertas. Ia adalah tanda yang paling asas dalam seni. Tapi dari situlah segalanya bermula. Dari lakaran paling ringkas, sampailah ke lukisan yang paling rumit. Okey, jom kita kenal dengan lebih dekat. Sebenarnya ada 7 garisan asas yang bertindak macam blok binaan untuk semua lukisan dan rekaan kita. Bila anda dah faham 7 garisan ni, percayalah anda boleh mula lukis apa sahaja. Yang pertama, kita ada garisan lurus. Ia ni macam tulang belakang untuk banyak sangat objek. Cuba tengok bangunan-bangunan. Garisan lurus ni bagi rasa stabil, kuat dan tersusun. Dia teguh dan sangat terus terang. Lepas tu, kita ada garisan tebal. Garisan ni memang berani dan menyerlah. Selalunya kita guna untuk buat sesuatu tu nampak penting atau menonjol. Macam garisan luar pada watak kartun kegemaran kita tu. Dan ada juga lawannya, garisan nipis. Ia nampak halus dan lembut. Garisan macam ni memang sesuai sangat untuk lukis perincian-perincian kecil. Cuba bayangkan helaian rambut, urat halus pada daun, atau corak yang rumit pada kain. Sekarang, kita tengok pula garisan beralun. Ia melengkung dengan lembut dan menunjukkan pergerakan yang tenang, berirama, sama macam ombak di lautan atau bendera yang ditiup angin. Cantik kan? Yang ni pula garisan zigzag. Tajam dan penuh dengan tenaga. Ia macam panahan kilat di langit, puncak gunung yang tajam, atau graf degupan jantung yang menunjukkan kehidupan dan keterujaan. Okey, tengok ni, garisan berlingkar. Ia berpusing-pusing macam spring, ubat nyamuk ataupun cengkerang siput. Garisan ni boleh tunjukkan pergerakan yang memutar atau sesuatu yang padat. Dan yang terakhir dalam set alatan kita ialah garisan putus-putus. Garisan macam ni boleh jadi macam satu petunjuk, mungkin satu laluan untuk kita ikut, macam dalam peta harta karun, atau ia boleh juga menunjukkan sesuatu yang tersembunyi dan tak nampak. Jadi, nampak tak setiap garisan ni ada kerja atau personaliti dia sendiri. Mereka bukan sekadar contengan tau, tapi alat untuk kita berkomunikasi secara visual. Jom kita tengok macam mana garisan-garisan ni bercakap dengan kita dalam dunia sebenar. Okey, jom kita tengok rumusan ni sekejap. Garisan beralun bagi kita rasa pergerakan yang lembut macam ombak. Garisan zigzag pula penuh tenaga macam puncak gunung yang megah. Garisan lurus memberi kestabilan sebiji macam sisi meja yang kukuh tu, dan garisan berlingkar pula menunjukkan pusingan. Nampak tak? Bahasa visual ni ada di sekeliling kita. Okey, kat sinilah magic dia bermula, iaitu bila kita mula gabungkan semua garisan asas ni. Inilah masanya contengan biasa mula bertukar menjadi sebuah karya seni yang ada makna. Jom kita lihat prosesnya. Proses dia macam ni, satu persatu. Mula-mula, garisan akan menghasilkan rupa. Bila anda sambungkan garisan, anda akan dapat rupa 2 dimensi yang lepeh macam segi empat atau bulatan. Lepas tu, rupa ni akan menjadi bentuk. Dengan tambah beberapa garisan lagi untuk cipta ilusi kedalaman, segi empat tadi dah jadi sebuah kotak 3 dimensi. Seterusnya, kita tambah jalinan. Gunakan pelbagai garisan untuk tunjukkan macam mana permukaan objek tu rasa. Adakah ia kasar macam kayu atau licin macam sutera? Dan akhir sekali, kita cipta ton. Dengan melukis garisan rapat-rapat, kita boleh buat bayang-bayang yang gelap. Kalau garisan tu jarang-jarang, kawasan tu akan nampak lebih terang. Inilah yang bagi lukisan kita nampak hidup dan realistik. Dah sedia? Apa kata kita uji sikit apa yang kita dah belajar tadi dengan satu permainan teka-teki. Anggap diri anda seorang detektif garisan. Okey, soalan pertama. Cuba bayangkan satu lukisan rumah yang ringkas dalam kepala anda. Garisan-garisan asas apa yang membentuknya? Fikirkan tentang dinding dia, bumbung, tingkap dan juga pintu. Betul tu. Mestilah ada garisan lurus untuk dinding dan bumbung. Mungkin garisan tebal untuk bingkai pintu supaya nampak lebih kukuh. Garisan nipis pula untuk perincian pada tingkap. Dan kita boleh guna garisan putus-putus untuk tunjukkan jalan masuk ke pintu depan.
Baiklah, soalan seterusnya. Macam mana pula dengan matahari yang sedang bersinar? Kalau anda nak lukis matahari, garisan jenis apa yang anda akan guna untuk tunjukkan haba dan cahayanya? Untuk matahari, kita boleh jadi sangat kreatif. Mungkin garisan berlingkar untuk bahagian tengah dia yang panas membara. Garisan lurus untuk sinaran cahayanya. Atau, kalau nak nampakkan matahari tu betul-betul bertenaga, guna garisan zigzag. Inilah yang seronok tentang seni. Tak ada jawapan yang mutlak betul atau salah. Semuanya bergantung pada perasaan yang kita nak sampaikan. Jadi inilah dia rahsianya. Anda sekarang dah pegang kunci kepada dunia lukisan. Dengan hanya 7 garisan asas ni, anda boleh bina istana, lukis hutan belantara atau cipta watak dari imajinasi anda sendiri. Persoalannya, dengan kuasa hebat ini di tangan anda, apakah yang akan anda cipta hari ini?